Guys, kalau kau perasan lah, kalau kau breakfast awal-awal pagi kan, sebelum kau nak masuk kerja ataupun masa kau masuk kerja, kau breakfast. Okay, kau breakfast ni makan berat, nasi lemak kau bedal, nasi lemak paru, mihun ke apa semua ke, jadah kan, kau balun, roti canai kan. Tapi kau perasan tak, kalau kau tengah hari, lagi-lagi lah kerja yang kat office lah, kerja kat office yang duduk je tak banyak bergerak kan, terapung mat, terapung. Okay, so apa solusinya kalau tak nak terapung bila kau buat kerja tu macam brain fog, tak boleh nak fokus kan? Kau cuba breakfast awal-awal pagi, macam selepas subuh kau breakfast siap-siap, lepas tu kau masuk office, kau jangan breakfast sangat, kau minum air je dulu. Tengah hari nanti dalam pukul 12 baru kau breakfast. Sebab apa? Aku boleh rasa benda tu kau punya minda tu jadi brain fog. Tergapung jap, kau ngantuk, kau lemau. Tak boleh. So, kau boleh cuba tips ni, kalau jadi baguslah. Okay? So, jangan salahkan Tuhan, kau yang pilih hidup ni.